Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna. Allahumma laka sumna wa bika amanna. Wa ala rizkika aftarna. Wa ala rizkika aftarna. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya Allah, kerana birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya Allah, kerana kami berpuasa, denganmu kami beriman. Dan dengan rezekimu kami berpuasa, denganmu kami beriman. Dan dengan rezekimu kami berbuka. Dengan rahmatmu kami berbuka. Dengan rahmatmu ya Allah, Tuhan Maha Pengasih. Amin. Ya Allah, Tuhan Maha Pengasih. Amin. Seronok lah tu buka puasa sekali. Rasa meriah. Seronok lah tu buka puasa sekali. Rasa meriah. Betul-betul-betul? Iyalah korang ni. Ya. Betul-betul-betul? Iyalah korang ni. Ya. Atuk pun rasa seronok. Selalunya Atuk buka puasa seorang-seorang je. Atuk pun rasa seronok. Selalunya Atuk buka puasa seorang-seorang je. Kesian Atuk. Lepas ni Atuk buka puasa kat rumah kita orang je lah. Boleh kan Opah? Kesian Atuk. Lepas ni Atuk buka puasa kat rumah kita orang je lah. Boleh kan Opah? Boleh. Terima kasih. Boleh. Terima kasih. Ha Alang, surau ada buat apa bulan puasa ni? Ha Alang, surau ada buat apa bulan puasa ni? Macam biasalah. Siang kita masak bubur lambuk. Macam biasalah. Siang kita masak bubur lambuk. Malam kita bertadarus. Tapi tahun ni istimewa sikit. Malam kita bertadarus. Tapi tahun ni istimewa sikit. Apa yang istimewanya, Tok? Apa yang istimewanya tu? Tahun ni imam sembahyang tarawih tu budak tahfiz. Anak kampung kita. Tahun ni imam sembahyang tarawih tu budak tahfiz. Anak kampung kita. Iya, Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah. Tapis? Tapis? Tahfiz lah. Apa tu? Tahfiz tu Tahfiz lah. Apa tu? Tahfiz tu orang yang dah hafal 30 juzuk Al-Quran. orang yang dah hafal 30 juzuk Al-Quran. Wah, Upin pernah jadi budak tahfiz lah. Boleh jadi imam. Wah, Upin pernah jadi budak tahfiz lah. Boleh jadi imam. Betul-betul-betul. Kita sama-sama jadi budak tahfiz lah. Banyak pahala. Elah. Betul-betul-betul. Kita sama-sama jadi budak tahfiz lah. Banyak pahala. Elah. Mukadam pun tak lepas. Boleh hafal kalau hari-hari baca. Mukadam pun tak lepas. Boleh hafal kalau hari-hari baca. Seronoknya ada abang. Solat tarawih pun dia boleh imamkan. Seronoknya ada abang. Solat tarawih pun dia boleh imamkan. Betul-betul-betul. Aku ada abang. Betul-betul-betul. Aku ada abang. Engkau. Alah, 5 minit awal je. Alah, 5 minit awal je. Abang juga kan? Abang juga kan? Tutuannya jadi Upin. Tutuannya jadi Upin. Lagi bertua ada kakak macam Kak Ros. Lagi bertua ada kakak macam Kak Ros. Apa je kita nak makan, semua dia masakkan. Apa je kita nak makan, semua dia masakkan. Sebab akak rajin dan baik hati. Sebab akak rajin dan baik hati. Betul-betul-betul. Ha, Betul-betul-betul. malam ni dah 10 malam terakhir Ramadan. Malam ni dah 10 malam terakhir Ramadan. Anak raya, boleh main bunga api. Anak raya, boleh main bunga api. Apa main-main? Apa main-main? Kita kena perbanyakkan beribadah. Kita
boleh perbanyakkan beribadah. Dan berdoa agar dosa diampunkan. Dan berdoa agar dosa diampunkan. Ya, dan dalam malam ganjil pada 10 malam terakhir ni, Ya, dan dalam malam ganjil pada 10 malam terakhir ni, carilah malam Lailatul Qadar. carilah malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar? Lailatul Qadar? Ya, malam yang lebih baik Iya, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. dari 1000 bulan. Dugaan puasa, kurangkan main, banyakkan ibadah. Dugaan puasa, kurangkan main, banyakkan ibadah. Dah bangun pun cucu opa. Dah bangun pun cucu opa. Ipin ada bau ayam goreng. Betul lah. Ipin ada bau ayam goreng. Betul lah. Nanti kita makan sahur sama-sama. Nanti kita makan sahur sama-sama. Sahur? Ya, hari ni dah mula puasa. Tak ingatlah tu. Sahur? Ya, hari ni dah mula puasa. Tak ingatlah tu. Mana Upin? Ada? Tidur. Pergi kejut dia. Ya. Mana Upin? Ada? Tidur. Pergi kejut dia. Ya. Kenyangnya. Ni 2-3 hari pun boleh tahan puasa. Kenyangnya. Ni 2-3 hari pun boleh tahan puasa. Betul. Boleh tahan main lagi. Iyalah tu. Nanti tak sempat setengah hari. Betul. Boleh tahan main lagi. Iyalah tu. Nanti tak sempat setengah hari. Akak, lapar. Haus juga. Akak, lapar. Haus juga. Mana ada? Tadi opah tengok masa Ipin nak makan, tak baca pun bismillah. Mana ada? Tadi opah tengok masa Ipin nak makan, tak baca pun bismillah. Tak baca doa makan. Dan bila kenyang, tak cakap pun alhamdulillah. Lupa lah. Tak baca doa makan. Dan bila kenyang, tak cakap pun alhamdulillah. Lupa lah. Niat puasa dah baca. Nanti jangan cakap lupa. Tak payah puasa. Niat puasa dah baca. Nanti jangan cakap lupa. Tak payah puasa. Aduh pula macam tu. Kita orang nak baca lah ni. Baca kuat-kuat, opah nak dengar. Aduh pula macam tu. Kita orang nak baca lah ni. Baca kuat-kuat, opah nak dengar. Nawaitu